ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa bi syahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar semua? Selamat pagi. Okey, nak semangat lagi tak? Kita try Kali ni mesti semangat punya. Bila sebut selamat pagi, awak sebut pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Boleh tak? Boleh? Kalau nak berdiri pun tak apa. Tak ada masalah. Selamat pagi. Berikan tepukan kepada anda semua. Okey, sebelum saya bermula, pinjam tepukan anda yang paling hebat luar biasa kepada MC kita, Abang Azwan kita, bakal jutawan kita. Dahsyat kan dia dia pernah handle program 5-6 jam daripada awal sampai ke akhir kan. Dia punya emosi, momentum sangat dahsyat. Sangat-sangat dahsyat. Jadi kenapa saya minta pagi-pagi luar biasa walaupun ni dah tengah malam dah. Sebab saya nak semangat pagi. Saya nak semangat pagi tu. Pagi biasa kita bersemangat, betul tak? Kalau lewat malam kita tidur. Jadi kita jangan tidur malam ni, boleh tak? Sebab topik ni penting ni. Elite Seminar 9 Kunci Kejayaan. Baru kahwin, bang, malam ni kita off bang. Boleh tak? Malam esok kita on balik. Ni 2026 ni kita nak jadi sesuatu dalam hidup kita, betul? Saya percaya yang datang hari ni satu je niat dia nak berjaya. Ada datang sini yang nak tengok, semata-mata nak tengok Abang Syarul yang handsome ni. Tak kan, betul tak? Datang nak berjaya kan. Jadi 2025 dah berlalu dah. Saya ucapkan selamat menyambut tahun baru 2026. The new you, the new me. Itu apa yang saya sebut. The new me. Saya pun awal ni saya tak faham. Apa yang aku ni? New you, new me. New you, new me. Rupanya dia nak tengok Syahrul yang baru, bukan Syahrul yang dulu. Jadi hari ni kita sama-sama belajar topik 9 kunci kejayaan. Berjaya. Itu saya sebut tadi. Berjaya. Okay? Kalau nak berjaya ni, dia ada kunci dia. Tak kisah kita macam mana pun, kita sebelum ni, mesti ada kunci. Orang berjaya mesti ada kunci. Macam mana dia berjaya, betul tak? Contoh. Kereta Ferrari hebat kan? Dahsyat kan? Mahal kan? Laju kan? Kita dah duduk dalam kereta tu dah. Tapi kunci tak ada. Haram tak guna 1 sen. Betul tak? Tapi kalau kita ada kunci, walaupun kereta kancil, kita boleh start, kita boleh terus jalan ke depan. Sebab itu pentingnya kunci. Elite Seminar wajib kita dengar sebenarnya pada orang baru yang mula-mula datang hari ni. Siapa yang mula-mula datang hari ni? First time dia datang. Awak pakai baju merah, dah ada gambar melancong kan? Tiba-tiba saya first time datang. Okey, tak apa. Saya tanyalah. Tak kisahlah nak angkat ke, tak kisah. Tapi saya nak tanya, siapa yang first time sampai, dia masuk dalam dewan ni, dia tengok orang pakai baju merah, baju kot hitam. Siapa orang tu? Cuba angkat tangan. First time datang. Tak apa bang, angkat je. Angkat. Jadi, sebab apa? Saya nak minta you all semua berikan tepukan kepada mereka yang baru hadir pada hari ini. Dia dah risau dah kita nak panggil atas pentas. Tak. Kan? Tak. Kan? Jadi maksudnya inilah budaya kita. Jadi maksudnya topik ni bagus untuk orang yang baru hadir dan bagus untuk yang dah buat Elken sebenarnya. Yang dah buat Elken dia ulang kaji. Dia ambil tahu. Kan? Yang baru sebenarnya dengan sistem pendidikan inilah yang melahirkan 110 orang jutawan dan dia kekal berjaya dekat Elken. Kita nak berjaya dan kekal, itu sangat penting. Kita tak nak berjaya dan kita tak kekal. Jadi kita nak berjaya dan kekal. Jadi dengan topik ni sangat penting. Okey, sebelum tu saya kenalkan nama saya Syarul Shah bin Johan. Saya berasal daripada Johor, anak penuka Felda. Felda Bukit Besar, Kulai Johor. Isteri saya orang utara, orang Perlis. Jumpa di tengah-tengah kalau dah cinta. Perlis dan Johor aku rasa dekat. Betul tak? Kalau kita nak sesuatu tu kita usaha tak? Usahalah. Johor sampai Perlis, macam-macam kenderaan transport ada. Bukan macam zaman dulu, naik bas sampai 7-8 jam nak pergi ke KL saja. Lepas tu sambung lagi 7-8 jam.
Kan? Jadi kita nak kena usaha. Nak kena usaha. Jadi pertama sekali, ya masuk. Saya nak ucapkan terima kasih kepada satu syarikat yang menyediakan platform kepada kita semua, yang menyediakan sistem pendidikan, yang menyediakan satu kata orang produk, satu syarikat yang sama-sama kita boleh berjaya. Jadi berikan tepukan kepada syarikat Elkon. Dan seterusnya kepada semangat Angsa Laut, kita bekerjasama antara staff, antara upline kita, antara downline kita, sideline kita. Kan? Jadi kita bekerjasama untuk satu saja. Hujungnya kita nak berjaya. Seronok tak ada semangat macam ni? Tak adalah engkau, aku, dia, kami. Kita bekerjasama dalam satu pasukan untuk nak berjaya. Jadi berikan tepukan kepada semangat Angsa Laut Elkon. Seterusnya, ini saya nak beritahulah. Kalau tak ada insan-insan ni, tak adalah Arishan Syarul sekarang ni. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada SCC, MCCM, 3-Star Crown 001 kita yang 15 tahun dulu, daripada dulu sampai sekarang, sentiasa ambil berat pasal diri saya. Sentiasa bertanya khabar. Tak kisah dia berada di mana, ada saja good news, pasti dia akan call saya. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada SCC, MCCM, 3-Star Crown, Mr. Lautak dan juga Miss Encik. Berikan tepukan kepada upline kita semua. Yang kedua, insan yang sentiasa ada daripada permulaan saya melakukan bisnes Elkon sehinggalah sekarang. Insan yang selalu menegur bila saya tersalah langkah. Insan yang selalu menegur bila saya rasa macam meninggi diri. Insan yang sabar dengan sikap dan perangai saya, yang tunjuk jalan, yang beri manfaat, memberi harapan kepada saya. Syukur Alhamdulillah. Saya mempunyai basiran mentor yang sentiasa ambil berat pada diri saya. Berikan tepukan kepada insan yang mereview saya, iaitu bakal 3-Star Crown, MCCM Jutawan Crown Hatta dan Syida. Terima kasih banyak-banyak Hatta dengan Syida. Seronok sekarang bila kita buat bisnes, upline masih bersama dengan kita lagi. Kan? Walaupun sekarang ni kata orang kita kurang berkomunikasi, tapi dia sentiasa mengikuti perkembangan saya. Sentiasa menegur saya. Saya suka bab tegur. Upline saya ni jenis direct tegur saya. Dia tak peduli punya. Kau nak terasa hati ke apa, dia akan tegur direct. Jadi saya terima satu teguran yang membuatkan diri saya lebih nak melangkah lagi. Terima kasih kepada barisan upline saya, Hatta dengan Syida. Okey? Ini. Orang sempak-empak boleh buat mali. Kan? Jadi sebenarnya inilah insan yang telah membuka minda dan fikiran saya sebenarnya. Pada awalnya terus terang saya cakap, upline saya pun tak boleh nak buka minda dan hati saya. Tapi insan ni, dia kecil-kecil mulut tapi dia garang tau. Dia tak peduli husband dia badan besar ke. Kalau dia nak cakap, dia cakap. Bang, kita ni dah hidup susah. Kenapa nak sombong sangat? Betul tak? Terasa tau sebagai suami kan? Terasa. Kau ni, nak tegur aku pula kan? Tapi terima kasih pada dia. Nak tahu cerita tak macam mana saya mula masuk? Saya cerita sikit Sekarang dah pukul berapa? Saya naik tadi pukul 10, baru 5 minit sebenarnya. Jangan nak balik dulu. Okey, pada awalnya bila dia buat bisnes ni, saya ni kan tadi MC dah tee up saya. Dia cakap saya ni anti MLM tu tak? Dia terlupa sebenarnya saya presiden anti MLM global. Bukan Malaysia, global tau. Kau jangan tunjuk file lah dengan aku. Hatta upline saya datang jumpa saya, nak cerita bisnes juta-juta, dia naik kelisa. Astaghfirullahaladzim. Orang naik Lamborghini pun aku tak ikut, lagi kau naik kelisa. Ni jujur tau. Jujur, sebab saya tak percaya pada network business. Saya percaya pada kerjaya saya. Saya percaya kepada orang yang belajar tinggi, dia dapat kerja bagus, akhirnya dia dapat pendapatan yang bagus, itulah yang saya percaya. Tapi bila datang MLM, Hatta datang buat kelisa, lepas tu kadang-kadang dia buat wajah dia lah. Kewajaan dia tu kan. Pintu pun tak boleh buka lagi kau cerita nak jadi kaya. Tapi minda kepala dia sangat dahsyat. Dia cakap dengan saya, Syarul, aku tak nak kau buat bisnes ni. Aku nak kau tengok apa yang isteri kau buat.
Jadi bila isteri saya ni, saya cakap yang garang tadi tu, dia tak peduli saya bagi ke tak bagi buat, dia dapat income masa tu 18,000 saya ingat. Bulan pertama dia dapat 18,000. Dahsyat tu, kan? Ini topik aku ke mana lah ni kejap lagi, tak apa. 18,000 banyak tak? Untuk orang yang kerja pergi naik motosikal, tiba-tiba rumah balik 18,000, banyak tak? Banyak. Saya cakap dengan dia, tak lama lah ni kau buat bisnes ni. Esok kau buat bisnes lain, kau akan cakap bisnes tu bagus pula. Jadi, bulan kedua dia dapat cabaran. Dia bagi apa? Dia bagi tiket pergi Sydney, Australia. Yang tadi gambar pergi Sydney tu, masa tu tak nak buat lagi tu. Saya pegang kan, kita pun ambil gambar lah kan. Ambil gambar seronok. Orang pekerja Astro dapat pergi melancong keluar negara. Seronok Sydney, Australia. Kau pernah pergi? Tak pernah kan? Aku pun tak pernah pergi dulu. Tapi bila dapat pergi, punyalah seronok kan. Jadi bila saya dah tengok kat situ, dekat sana saya ada jumpa satu orang tua. Dia ni kerja pemeroleh getah je. Pemeroleh getah pergi ke Sydney, Australia. Lepas tu dia jumpa apply salary, dia cakap apa kan? Tak. Lah kita jumpa kat mana? Hong Kong ke Taiwan? Cipet betul. Sorry ya, kadang-kadang bahasa saya ni minta maaf lah. Saya macam ni lah hidup saya, memang macam tu kan. Dia penoreh getah dekat Kuala Lipis, dah pergi ke Taiwan, Hong Kong, New Zealand. Kita ni yang bangga ni, Australia tu lah first time pergi. Kan? Jadi bila dapat pendadah macam tu, saya cakap rumah saya kan, kalau kau nak suruh aku buat bisnes ni, kau tunjuk income 20,000. Dengan harapan apa tau? Jahat punya lelaki, suami. Dengan harapan tak dapat. Betul, saya cakap dengan harapan tak dapat. Sebab saya family man. Jenis saya, habis kerja, saya tak lepak dengan member kedai mamak. Saya tak main futsal, saya tak main pickleball macam sekarang. Saya tak ada. Hidup saya habis kerja, balik duduk rumah dengan anak-anak. Rumah saya dah ada salon dah. Duduk rumah, betul tak? Duduk rumah. Jadi apa lagi nak? Walaupun sedar hidup tu susah sebenarnya kan. Jadi dengan harapan tak dapat. Tapi bila dia dapat satu cabaran macam tu, ini saya bagi tip dekat perempuan. Kalau rumah lelaki suami kita, rumah kita pula. Kalau suami yang duduk rumah tu, suami isteri datang sini, sana rumah lah, betul tak? Tak maaf suami. Kalau suami kita tak benarkan sebenarnya, kita janganlah meroyan. Itu biasa. Ambillah satu cabaran dia dah bagi. Kau buat income dulu baru bagi. Dia dah bagi lesen dah sebenarnya. Kau duk meroyan cakap dengan apply susahlah suami tak. Dia dah bagi dah. Jadi Arissa bila dia dapat cabaran macam tu, dia tunjuk income apa tahu? Dia tunjuk saya bulan tu 28,000 saya ingat nak bulan puasa masa tu. Oh syukur alhamdulillah. Jadi sebagai seorang manusia yang ada akal dan fikrah yang Allah bagi pada saya rasa saya pergi kerja naik motor. Saya bukan orang senang, gaji saya 45,000 sebulan, tiba-tiba Allah bagi saya 28,000. Apa yang saya nak dustakan lagi? Apa yang saya nak tolak lagi, betul tak? Disebabkan saya tak suka. Kan, disebabkan saya tak suka tu, jadi saya tolak. Jadi saya terus, kata orang, pegang betul-betul, inilah rezeki Allah nak bagi. Bila kami bergabung, income kami yang dalam video tadi tunjuk 70,000, 80,000, 100,000 sebulan akhirnya. Syukur alhamdulillah. Terima kasih, berikan tepukan kepada insan teristimewa saya iaitu SCC MCCM 3-star crown Arissa Osman. Okey, berapa minit dah? Baru 10 minit. 10 minit. Okey, kita nak masuk Okey, perkenalan diri pula. Okey, ni benda yang saya nak beritahu tadi, sebenarnya saya ni orang biasa-biasa saja. Belajar pun tak berapa pandai. Saya dapat masuk Astro pun disebab kabel. Disebab kabel. Sebab nak masuk Astro sebagai jurukabel, dia kena ada degree. Minimum pun dia mesti ada diploma. Sebab dia broadcasting kan. Saya masuk kabel. Kabel disebab apa? Pengalaman saya 16 tahun sebelum tu daripada gulung kabel, saya naik jadi boomman, pegang boom, abang mesti biasa kan? Boomman. Lepas tu jadi apa? Soundman. Lepas tu jadi lighting man, last kali jadi cameraman. Setelah 10 tahun, barulah digelarkan sebagai DOP, Director of Photography. Ambil masa berapa tahun? Lama tak? Buat Elkan, 3 bulan, 70,000 income. Kan? Betul tak? Collection 30,000, 70,000. Jadi kat sini saya nak beritahu saya orang biasa.
Kat sini mungkin ada lebih status tinggi daripada saya. Education yang lebih tinggi daripada saya. Itu adalah bonus. Itu adalah bonus. Jadi kalau kita, orang biasa-biasa, suri rumah. Allah, cara boleh lah. Dia kerja Astro, bini dia lawa. Contoh. Ini orang cakap. Kan manusia sentiasa beri alasan, betul tak? Kenapa awak susah sangat nak buat bisnes kan? Saya tak bolehlah jadi macam Abang Syarul Kak Risa tu. Abang Syarul tu rajin. Contoh. Kak Risa tu mulut dia, kita bagi batu nisan pun dia boleh jual. Padahal batu nisan tu dapat free je. Tapi sebab mulut dia tu berteh jagung, dia boleh jual batu nisan tu. Kan? Jadi saya tak boleh macam tu. Tapi maksudnya saya nak tunjuk kat sini adalah saya orang biasa-biasa yang ada impian. Yang bila kereta besar lalu, kereta BMW saya dah terdetik dalam hati. Ya Allah, bilalah aku nak dapat kereta macam ni. Pernah tak ada rasa macam tu? Pernah kan? Bila tengok kawan-kawan kita melancong luar negara. Kan nampak macam sekarang ni lagi lah kan, zaman media sosial. Apa-apa sikit kita upload, betul tak? Macam sekarang ni, saya punya network downline saya, Syapine, sekarang berada di Tashkent, Uzbekistan, Tajikistan, apa benda negara setan pun ada dia pergi. 14 hari kat sana. Dia punya masuk lagu Bollywood lah. Kan? Apa perasaan kita kalau kita nak dapat macam tu? Tak dapat pergi macam tu. Kita rasa geram kan? Kenapa orang lain boleh, kita tak boleh, betul tak? Jadi maksudnya saya pun macam tu. Saya ada impian. Walaupun saya rasa saya punya kerja tu glamour. Bila pakai tag Astro tu, pergi berjalan makan dengan artis, seronoknya. Kadang-kadang free, orang bayarkan. Tapi sebenarnya hujung ni saya tahu dah. Apa matlamat hidup aku? Sampai bila aku nak kerja macam ni? Saya tak pernah kata orang mengata orang yang kerja makan gaji, which is kita dapat rezeki daripada situ, betul tak? Kita tak ada cara lain sebab tu kita kena kerja untuk nak cari rezeki. Tapi bila kita dapat satu peluang, why not kita buat sungguh-sungguh? Okey? Jadi inilah saya sebagai juru kamera hampir 17 tahun. Okey.